Kak. Dan nanti Allah dari mana-mana. Ini memang hanya hati yang begitu. Mana sedang masuk? Kak nak pinjam buku. Aku aduh. Tak, aku sampai macam duit. Sabar, semua orang dapat pinjam. Kalau kita bukan langsung, senang-senang. Kau ada ni suka. Okey. Banyak yang sampai dalam berat tu. Wah, Sumaya. Kau memang sungguh-sungguh jadi kebersihan. Benda kecil tu kira pahala. Kau memang champion kebersihan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Teguh Siti ni. Suara kita ni amanah juga. Kalau perlahan sikit, orang lagi senang nak dengar. Kami tak perasan. Kenapa? Orang perasan tak? Hari ni banyak benda baik kita buat dalam kita sedap. Kadang-kadang benda kecil pun boleh bahagia seseorang. Ya, semua orang boleh jadi beresalan. Tak payah buat benda besar pun. Yang penting ikhlas. Kalau satu sekolah buat baik macam ni, memang cemerlang kat rumah. Kita bukan sempurna, tapi kita cuba. Wih, korang. Jomlah balik kelas dah. Lihat. Jom. Begitulah emang sahabat itu. Mereka bukan malaikat. Mereka bukan sempurna, tapi setiap hari Mereka cuba jadi lebih baik daripada semalam. dan dari usaha kecil itulah lahirnya benih murid soleh yang membina umat cemerlang. Jam. Mana kita?